kita bercakap soal mempertahankan kedaulatan negara. Tapi Anwar Ibrahim dengan puak-puak dia divertkan supaya jangan bercakap kita sekarang ni tentang pembebasan Palestin, tentang rakyat Gaza, hentikan peperangan. Ni. Perjanjian yang menggadai kedaulatan negara ni. Dalam masa yang sama, mereka perbodohkan lagi kita ni bercakap soal Palestin. Mereka nak kita lupa tentang perjanjian yang Anwar buat gadai kedaulatan negara. Mereka teruskan dengan agenda Palestin. Yang mana nak menipu korang semua. Semalam, Anwar Ibrahim, dia tak sebut secara langsung. Tetapi senang korang dengar, senang korang komen. Apa yang korang faham daripada kenyataan Anwar Ibrahim? Kena fikirlah, sorry lah Tiba labut dah biasa kena dah. Nasib korang lah. Perkara pokok yang saya bincangkan, tetapi di antara perkara pokok yang saya bincangkan ialah soal Gaza. Dan saya beritahu kepada Presiden, saya pernah bertemu dengan pemimpin-pemimpin Hamas. Tentunya dia agak terkejut sedikit dan tanya saya mengapa, saya jelaskan. Dan saya kata, saya gunakan istilah tak pernah sebut 20 point. Ceasefire, comprehensive settlement. Kerana istilah comprehensive settlement, comprehensive solution itu, istilah yang disepakati. Tak selesai hanya dengan menghentikan serangan, tanpa mengiktiraf hak mutlak kedaulatan rakyat Gaza dan Palestin. Dia cerita hak kedaulatan rakyat Palestin. Dalam masa sama, dia gadai kedaulatan negara ni. Fikir, jangan percaya cakap, fikir. Dalam masa sama, dia gadai kedaulatan negara ni, buat perjanjian dengan yang supply senjata kepada Israel bunuh rakyat Palestin. Yang ini dia kata, jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.